6 kapal GSF diceroboh manakala 14 lagi dipintas tentera rejim Israel. 3 daripada kapal berkenaan iaitu Alma, Sirius dan Hyuga membawa aktivis Malaysia. Rakyat Malaysia terlibat menaiki kapal Alma ialah Musa Al-Nuwairi, Ilya Balkis dan Sul Aidil, manakala kapal Sirius membawa Haikal Abdullah, Muaz, Zulfadli dan Rushdi. Zizi Kirana pula berada di kapal Hyuga. Sementara itu, 4 kapal yang dipintas turut membawa aktivis dari Malaysia. Kejadian berlaku kira-kira pukul 3 pagi tadi waktu Malaysia ketika konvoi berada di peringkat 3 zon merah kira-kira 185 waktu nautika sebelum tiba di Gaza. Terdahulu, Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC telah mengeluarkan amaran peringkat tinggi mengenai cubaan memintas konvoi berkenaan. Ketua Pengarah SNCC Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata pihaknya telah menerima 10 laporan mengenai perkara itu daripada kapal yang membawa aktivis Malaysia. Ketika ini, tentera Zionis dilapor terus menyerang kapal misi flotila bagi menghalang misi untuk memecahkan sekatan dan menghantar bantuan kemanusiaan ke Gaza. Seramai 23 aktivis Malaysia berada dalam misi pelayaran berkenaan.